Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita balik bab makan minum makan nak kita beli kedai tu. Ayam sebagai contoh. Ayam tu sembelih ke tak? Kebanyakan peniaga Melayu beli ayam ke Cina. Beli ayam ke Cina. Kalau di Pulau Kambing ada sebuah tu dia panggil kedai apa nama, banyak boleh ambil situ lah. Isi ayam, daging ayam situ. Jual pasar malam. Tak kisah dah tanya. Kan benda tu datang dari orang bukan Islam kan. Kita tak tahu sembelih ke tak. Kita buat andainya sembelih. Jadi takutnya kita duk makan tu, benda bakar semua hidup kita. Yang pertama. Yang keduanya, obat kita makan. Pil kita makan. Kapsul tu halal ke tak? Kita tak bersama obat dalanu lagi. Kapsul tu halal ke tak? Kapsul tu dibuat dari lemak babi, gelatin. Ataupun kalau ada lemak babi, lemak lembu yang tak disembelih. Soh kan benda tu. Bangkai. Tapi kita orang Islam yang pergi hospital makan obat kapsul tu, waktu yang kita makan selama ni. Menjadikan dia begini. Kita mungkin tak berdosa kerana makan benda tu yang kita dah tahu hukum. Tapi semakin lama kita makan, semakin banyak kita makan, hati kita semakin gelap. Pasal benda tu tetap najis masuk dalam tubuh kita. Bimbang hati kita makin lama makin gelap, makin lama. Pasal dunia hari ni kita tengok, orang duk kutuk orang lain, aku kutuk mu kutuk aku, pakak kutuk mutuk. Islam tak ajar kita kutuk mutuk sesama umat Islam ni. Nak tegur cara berhemah, cara hikmah. Bukan cara hina caci orang. Kita kalau tengok buat salah, kita hina, kita caci. Kita kutuk. Tak boleh. Kita tegur manusia secara baik. Pada kutuk umat Islam ni, kerja setan. Bukan kerja umat Islam. Kalau tak pandang dosa sikit pun kita hina, kita caci, kita kutuk. Tak boleh. Paling baik kita tegur orang buat salah. Kita tegur je. Tegur cara baik. Tak perlu nak marah. Dosa-dosa ditanggung. Kita diamanah, kita tegur. Ya? Tegur orang bersalah. Kita ingat molek, apabila dia buat salah, tak mesti dia lebih jahat pada kita. Kita rasa kita tak buat salah, kita lebih baik berdok. Dan kita sebut, kita tak tahu masa depan dia macam mana. Dia yang bersalah tadi, dia dihidayah oleh Allah SWT, bertaubat pada Allah SWT. Kita hari ni duk sombong dengan kebaikan yang kita buat. Dengan sedikit kebaikan yang kita buat, kita sombong. Kita rasa kita baik. Kita bimbang Allah tercabut hidayah dari kita. Akhirnya kita jahat lebih jahat pada dia, orang kita hina ni. Ingat mulai. Jangan hina manusia yang melakukan kejahatan. Jangan hina tubuh badan dia. Kita marah pada kejahatan, bukan tubuh badan dia. Pasal kita tak tanggung dosa dia. Dia tanggung dosa dia sendiri. Kita nak marah buat apa? Kita tegur dia sekali. Dia tak nak dengar. Sudah ha. Apa yang Imam Ghazali ajar, kita tegur manusia setakat 3 kali je. Kita tegur sekali tak dengar. 2 kali, 3 kali tak dengar. Kita tinggal je dia. Kita tegur kepada manusia yang nak terima teguran. Tak perlu nak paksa dia ikut kita. Pasal yang betulkan dia bukan kita. Tugas kita beri teguran, beri nasihat yang betulkan di hidayah Allah SWT. Dan kita juga jangan sombong dengan hidayah Allah kurnia pada kita. Ya Allah Ta'ala boleh tarik pada bila-bila masa. Hidayah bukan hak kita. Kita sepatut bimbang kehidupan kita sendiri. Jangan bimbang kehidupan orang lain. Kita tak bimbang dosa kita. Kita bimbang dosa orang lain. Pasal apa pelik sangat kita manusia ni? Kerana selagi kita ni seolah kita berandai yang kita ahli surga. Kita rasa kita ahli surga pasal kita senang je. Hidup pun macam senang hati semua lah kita ni. Tak ada rasa susah langsung. Tak mikir langsung kalau takdir kita jadi ahli neraka. Tak ada nak bimbang ke. Pada letaklah apa? Berapa minit untuk fikirkan bahawa kita ahli neraka. Masuk sikit rasa susah hati kita. Takut kita jadi ahli neraka. Imam Syafi'i pun takut kalau dia masuk neraka. Dia pun was-was belum surga ke daud.
manusia yang berjasa macam tu pun. Jadi kita ni apa sangat hidup kita? Masa hidup kita habis kat mana sebenarnya? Kita habis masa tidur, kita habis tidur masa kita. Kita habis buat kerja masa kita. Ibadat banyak mana masa kita? Kita bagi masa untuk ibadat banyak mana? Ya? Itu masalah kita. Kita tak fikir benda-benda gitu. Kemudian kita sebenarnya buat andaian kita ni ahli surga. Sembahyang sikit tu, ibadat sunat sikit rasa ahli surga sangat dah. Pasal tu kita hari ni suka sangat hina orang, caci orang. Ingat mulai-mulai hari ni jangan hina orang, jangan caci orang. Biarlah. Itu urusan dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga urusan kita masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu dari api neraka. Hak tu kena jaga. Jangan sibuk nak jaga orang lain. Okey, cukuplah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.